Pengalaman sangat menyeronokkan bila kita melihat keindahan ciptaan Tuhan kita yang tak boleh dapat di tempat lain. Even di Switzerland pun tak secantik itu. Dan kebetulan kita hari itu hujan. Dan bila hari hujan, saya percaya air terjun tu bila tak ada hujan, saya percaya tak ada air terjun tu. Tapi kerana hari itu hujan, air terjun kita lihat macam keluar daripada batu-batu, celah-celah batu sepanjang perjalanan. Itu sangat indah lah. Yang tak boleh dapat di mana-mana. Dan juga thanks a lot lah to team Mustaqim kerana susah payah cuba memberi perkhidmatan yang terbaik. Dan satu pengalaman saya yang lain dari yang lain, Mustaqim ni dia masak untuk anggota rombongan dan kita tak rasa bahawa kita berada di tempat yang asing. Chef Liza, bagus. Hari yang hujan tu, itu yang paling best. Milford Sound, yes. Dan yang lain tu kita dah biasa tengok. Saya dah biasa tengok. And then kagum dengan terowong dia tu yang boleh merentasi bandaran